terkejut. Sebenarnya ramai peminat obses itu hanyalah akaun palsu ciptaan Era sendiri. Sekarang anda mungkin tertanya, mengapa seorang selebriti berjaya perlu palsukan peminat? Inilah paradoks zaman digital, dopamine feedback loop, satu proses otak yang membuatkan manusia ketagih pada pujian dan perhatian maya. Era dengan segala kelebihan teknologi terperangkap dalam lingkaran yang sama seperti Zulman dahulu, cuma dengan wajah baharu, identiti palsu dan bot media sosial. Bayangkan, setiap komen manis di media sosial, setiap like yang masuk, semuanya skrip yang ditulis sendiri. Aira membina dunia yang penuh pengaruh, ilusi kredibiliti tanpa sedar dia sebenarnya sendirian. Tiba-tiba satu mesej masuk dari lelaki bernama Zulman, saya tahu apa kamu buat. Saya sendiri pernah terperangkap dalam obsesi. Sekali lagi konflik timbul. Adakah Era akan terus menipu atau berani mengaku pada dunia? Rasa bersalah mula menghantui. Mungkin anda pernah rasa bila topeng mula retak, siapa diri sebenar yang akan muncul? Akhirnya, Era memilih kebenaran. Dalam siaran langsung, dia mengaku semua peminat obses itu hanyalah imajinasi saya. Kejujurannya menyentak ribuan pendengar. Kesan domino pun bermula. Dari dunia penuh ilusi, Era kembali ke realiti dan peminat sebenar mula menerima dirinya yang tulen. Obsesi bukan lagi penjara tetapi permulaan baru. Bukan hanya untuk Era tetapi juga Zulman yang akhirnya dapat menutup kisah lamanya.